Assalamualaikum. Okey, dekat sini Nurul nak bagi tahu yang ibu angkat Nurul ada datang. Ni yang hari tu dia datang, dia bagi macam-macam. Lepas tu ada dia bagi lagi satu biskut cik semua. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih kepada ibu angkat sebab tak henti-henti bagi dekat Nurul untuk ada makanan dekat rumah untuk Nurul makan. Ingat Nurul. Okey. Lepas tu nak bagi tahulah. Walaupun Nurul tengah tak sihat, tapi Nurul tetap buat konten sebab nak korang semua tengok. Tak kisahlah korang suka ke tak, tetap komen, like, subscribe dan tekan lonceng sis Nurul. Like banyak-banyak. Okey. Assalamualaikum.